Kita telah cas untuk setiap individu ni sebuah biji banglo. Kalau nak ambil servis kita, tolong berikan sebuah biji banglo. Assalamualaikum guys, welcome back. Macam mana Yusof Azmi boleh terdetik untuk kongsi dengan kita berapa banyak sebuah biji banglo yang dia ada? Kalau ikut apa yang Yusof Azmi cakap, memang banyak. Sebab dah lah ada sebuah, ada sebiji pula tu. Dah gurau je. Benda ni semua jadi bila kata semboyan kongsi beberapa siri desakan pada satu company kapal yang tahan kereta sebab diorang nak collect GA daripada owner kenderaan yang guna khidmat kapal tu untuk transport kenderaan diorang ke Sabah. Tapi malangnya apa yang terjadi ialah masa on the way nak ke Kota Kinabalu tu, kapal kargo tu dia terbakar. So benda tu semua aku ada share dekat video aku sebelum ni kalau kata korang nak tengok. Dan dekat situlah mulanya influencer dekat Facebook yang dikenali sebagai Alif Ahmad petik Yusof Azmi sebagai respon tindakan Yusof Azmi dekat company kapal yang bertanggungjawab tu. Sebelum subuh ni, saya doa lah hari ni supaya diorang semua dapat bawa balik kereta lah sebenarnya. Antara posting pemula, Alif Ahmad ada cakap kata tim semboyan dapat upah lebih dari 200,000 untuk bantu individu-individu yang kenderaan diorang kena simpan oleh syarikat kapal tersebut. Dekat situ Alif Ahmad ada kongsikan juga gambar-gambar yang berkait dengan agreement antara pihak semboyan dan juga klien diorang. Tak berdiam, Yusof Azmi ada berkongsi satu video dan react pasal statement dari Alif Ahmad. Ini apa yang Yusof Azmi kata. Ini saya nak sebut berkaitan dengan ada satu statement tular berkaitan dengan seorang badut sarkas, kerjanya menabur fitnah, melontarkan rasa kebencian kepada orang ramai. Cara yang dimomok-momokkan oleh Alif Ahmad ni seolah-olah benda tu jelas dan benar dan seolah-olah itu adalah bukti yang jelas. Saya tengok statement dia kata Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, Yusof Azmi kaya lah, dah dapat 7,500 untuk sebuah biji kereta. 28 biji kereta ni dapatlah lebih kurang dalam berapa ratus ribu lah. Saya nak bagi tahu dengan Alif Ahmad, kita di Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, kita dah di bawah naungan saya, kita memang ada ambil servis perkhidmatan, tapi tidak seperti mana yang awak sebut. Sebenarnya kita telah cas untuk setiap individu ni sebuah biji banglo. 28 individu ini telah memberikan servis, membayar servis sebuah biji banglo kepada saya, dan sebenarnya harga banglo lebih kurang 1 juta lebih. Saya telah mendapat 28 juta. Jadi 7,000 sikit. Dan juga ada juga yang tanya sebenarnya berapa servis yang dibayar. Ada, saya nak bagi tahu mangsa-mangsa yang ambil servis kita ni kadang-kadang tak ada duit pun kadang-kadang macam mana lah nak cas 7,500 tu, baik kita cas banglo kan, duit pun tak ada. Jadi kadang-kadang ada yang bayar 400, ada yang bayar 800, ada yang bayar 1,000 lebih dan macam ada yang masih bayar servis 1,500, 2,000 yang masih berhutang lagi pun ada. Jadi kita faham keadaan kondisi mereka. Lagi satu, ada orang hadiahkan saya juga sebuah Prodora Viva, tapi saya tahu nampak macam nombor plate kereta awak, kereta dah kena lelong ke? Saya rasa macam kesian dengan awak ni, gila perhatian, gila ni, tapi bila ajak berjumpa penakut, macam tak ada apa, ajak jumpa takut, kita panggil jumpa tak nak jumpa. Kalau benda tu betul, baguslah tapi masalahnya tak betul. Servis yang kita ambil bawah daripada 2,500, ada yang bayar 800, ada yang bayar 400, ada yang masih berhutang. Jadi macam mana awak boleh buat statement 7,000 setengah kaya raya kan? Tapi tak apalah, cuma saya nak bagi tahu awak, cuba awak rujuk dengan mak ayah awak. Untung tak dapat lahirkan anak macam awak ni. Kerjanya menabur fitnah, mengadu domba, bercakap buruk pasal orang kan. Bukan kesiankan mak awak, kesiankan ibu awak. Ibu awak orang yang baik, ayah awak orang yang baik, saya kenal mereka, orang yang baik. Mesti dia orang rasa rugi dapat anak macam awak. Jadi berhentilah jadi orang yang merugikan mak ayah. Awak masih ada masa. Yang paling penting, awak dah berkahwin, jadilah seorang suami yang dibanggai oleh isteri awak kan. Jadilah seorang suami yang bangga. Isteri tengok abang aku macam ni, suami aku macam ni, bagus. Jadilah ayah kepada anak-anak awak yang membuatkan mereka rasa bangga kan. Mesti dia orang rasa rugi bila dapat ayah yang macam ni, suami yang macam ni, anak yang macam ni. Okay. Alright. Okay, aku tak selesa pula bila kata yalah dalam argument dengan orang petik benda-benda yang lain selain daripada masalah yang kita tengah fokus. Isu ni dia tak berkait dengan orang lain, apatah lagi keluarga. Aku tak ada masalah pun dengan semboyan, apatah lagi dengan Yusof Azmi. Tapi aku sendiri pun rasa tak selesa bila kata kita straight away sampai kita libatkan mak, bapa, anak bini benda semua. Cumanya benda ni tak berhenti dekat situ saja sebab ikutkan update dari Alif Ahmad pula. Yusof Azmi ada datang ke bengkel ataupun kedai Alif Ahmad dan Alif Ahmad ada update pasal benda tu berserta sekali dengan statement balas yang mana dia kata secara ringkasnya dia tak pernah ada Viva tapi dia ada Azia. Mungkin Yusof Azmi dia salah sebut lah, mungkin
Yelah, maklumlah Azia dengan Viva kan adik-beradik kan. So dia mungkin benda tu hanya satu usikan je daripada Yusof Azmi. But anyway, Alif Ahmad juga ada nafikan yang mak dan juga ayah dia kenal Yusof Azmi, dan nafikan juga yang Yusof Azmi ada ajak dia untuk berjumpa. Ini aku quote daripada apa yang dia kata. Ajak jumpa, aku tak pernah dihubungi oleh dia. Dulu pun dia pernah menipu. Kata dah hubungi aku. Seingat aku melalui Mahmud Jumaat dulu. Selepas aku tembak dia balik isu laki artis Datuk palsu tu. Dan hari ni dia datang ke Screw Auto. Dia beritahu pekerja aku yang ajak dia datang dalam live dia semalam. Mungkin dia nak show off, dia naik Velvet dan ada ramai pengikut kot, nak tunjuk kuat. Sama macam Caprice, dia ajak aku jumpa beberapa kali, semua aku tolak. Nak kata aku takut dengan Caprice ke? Kalau dia nak jumpa, aku dah letakkan syarat mudah untuk buat open audit NGO Semboyan, bawa semua dokumen yang aku dah minta untuk dibentangkan, atau buat debat tentang NGO. Tajuk NGO, wadah sukarelawan atau tempat cari makan. Berani. Tak dibiar lama, Yusof Azmi ada buat satu lagi video yang balas statement Alif Ahmad, yang mana statement dia ni bakal bawa ke satu isu lagi yang lagi besar. Apa pun, kita dengar dulu apa yang Yusof Azmi nak kata. Video ni sebenarnya dia panjang dalam 14 minit, tapi aku dah potong dah mana-mana yang penting tu baru aku share dekat korang. Kalau kata korang nak tengok video penuh, korang boleh tengok sendiri dekat page Yusof Azmi. Dan untuk pengetahuan, saya datang situ nak ziarah. Dan yelah, dia kan nak skrut-skrut saya. Dia kan nak konon-konon nak meneliti tentang hidup saya, tentang perniagaan saya, tentang hidup saya. Jadi apalah salahnya saya datang terus? Jadi tanya depan-depan. Kan lebih baik buat apa duk main-main dekat Facebook. Alah, dah macam budak kecil lah. Lepas tu dia ada cakap lagi kena dengan baju jihad ni. Saya gunakan jihad ni untuk perniagaan, kutip derma semua. Bang, bila tu yang saya buat kutip derma tu? Tu dia kena pastikan kat mana saya buat kutip derma tu. Kalau tak silap saya, semboyan kasih tu kita mengajak orang buat sama-sama, dan kita yang fund sendiri dalam semboyan kasih tu. Dan waktu kita fund dalam semboyan kasih tu, kita mengajak sama-sama buat, dan waktu kita buat tu kita yang fund kat dalam semboyan kasih tu. Kat mana yang kata kita gunakan duit derma? Kalau betul, pergilah panggil orang audit. Semboyan kasih tu ada ke kita gunakan duit derma untuk kita punya kehidupan, untuk perniagaan semua? Berkenaan dengan kalau saya di persatuan kan, persatuan mana boleh berniaga? Siapa yang katakan saya ada akaun persatuan yang perlu diaudit? Pergi cek Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia sampai hari ini, semua orang pergi cek. Tak, Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia ada akaun persatuan yang mengambil peruntukan daripada kerajaan atau mana-mana agensi. Kalau ada, mestilah kena audit. Jadi kalau syarikat-syarikat yang ada dalam persatuan, kita memang bayar income tax, kita memang bayar zakat. Dan apalah bingai dengan dia ni? Disuruh kita buat open audit, tunjuk secara terbuka. Saya pun tak pasti. Engkau belajar dekat mana yang kena open audit? Engkau ada syarikat kan? Takkan kau nak buat open audit syarikat kau tu bingai? Kau nak buat dekat public, nak bagi tahu dengan orang keluar masuk, duit kau pinjam dengan mana, daripada mana kau dapat sumber modal permulaan perniagaan, kau cerita kau pinjam dengan saudara kau, mak ayah kau, adik-beradik kau dah kena cerita ke dalam perniagaan? Cerita soal pelajaran orang. Allah. Bang, kalau kau duduk berdebat dengan saya, okey macam ni lah, saya tak pandai. Jom kita duduk berdebat. Engkau buka fail kau, apa kepandaian yang kau ada. Saya buka lah kebodohan saya yang tak berapa bijak. Saya tak berapa pandai, tak berapa bijak. Sebenarnya cita-cita saya nak jadi macam awak. Nak jadi pandai macam awak. Nak jadi, tapi saya tak dapat. Sebab awak, level awak ni jauh sangat dengan saya. Sebab tahap kepandaian awak ni adalah tak senang duduk bila tengok orang senang. Tak senang duduk bila tengok orang berjaya. Lepas tu janganlah kerap membohong. Kes Bella, jangan terus-terus menipu rakyat. Kes Bella tu, malam aku dah tunjuk kan? Yang berurusan dengan IGP tu, mungkin dia tak tengok live ke? Dia tengok ke Sasri? Orang yang berurusan dengan Ketua Polis Negara pada waktu itu, ni Bella, nampak Bella? Ni, nampak ini, Ketua Polis Negara reply. Jadi, aku yang buat kerja bersungguh-sungguh pun, dalam bab ni aku tak ambil kredit. Sebab aku tahu yang buat kerja ni sebenarnya siapa? Tu Kak Monadin. Jadi kau janganlah jadi macam Allah. Malu lah duduk sebelah adik Bella, tangkap gambar aku kau buat. Allah, malu. Jangan jadi manusia yang menipu. Jangan nak bagi tahu yang kau yang buat kejayaan. Setakat kau turun mahkamah sekali. Turun mahkamah sekali, bila orang tu nak menang ke baru nak turun. Allah, penipunya. Kalau kau betul-betul lah, betul-betul kau kata aku ni something lah, kau ni kata aku ni gangster lah. Bang, kau cakap dia dekat mana? Aku datang pejabat kau seorang-seorang, tapi dengan syarat mesti ada kamera. Sebab apa? Kamera ni tujuan untuk aku rekod, supaya kau tak fitnah aku. Nanti kau kata aku belasah kau pula, kau kata aku hina kau pula, nanti kau kata aku maki kau pula, kau kata aku ugut kau pula. Tapi aku kena bawa cameraman. Tapi cameraman ni bukan untuk buat live. Just record. Kita record. Okay, apa kau nak tanya, kau tanya.
Dan aku janji, aku hanya datang dengan 2 orang rakan media saja. Alah, kau tengoklah rakan media pun, badan pun kuri macam aku juga. Bukannya kaki pukul orang pun. Kalau kau tengok dalam video tu bukannya. Kalau aku bawa betul-betul, aku bawa sahabat-sahabat aku yang memang kaki pukul lah. Kalau aku nak jumpa kau nak pukul, aku nak datang langgar tempat kau. Kau kena janji tau. Kau kena prepare apa soalan yang kau nak tanya dan kau kemukakan dengan bukti. Kau kemukakan semua bukti-bukti yang kau ada tentang aku dan supaya kita berdepan. Jangan guna sosial media, bang. Jumpa depan-depan, tanya. Benda ni korang kena bawa merata-rata waktu korang raya. Korang boleh terus keluarkan daripada poket korang, lepas tu korang tweet je. Aku dah cuba pakai seharian dan memang konsisten bau dia daripada pagi sampailah ke malam. Memang dekat luar aku jalan mendongak je sebab confident. Lalu sebelah awet bau wangi. So itu dia. Kalau tanya aku, dia audit yang Alif Ahmad minta tu ialah sebab kalau kata based on next tu adalah Alif Ahmad dia kongsikan gambar-gambar yang menunjukkan yang sebelum ni memang ada kutipan derma yang dibuat wallahualam. So apa yang aku faham, Alif Ahmad dia nak audit atau open audit untuk bahagian crowdfunding tu. Wallahualam, itu apa yang aku faham lah. Kalau kata aku salah, maafkan aku. Sebab dekat posting Alif Ahmad yang respon pasal benda ni, Alif Ahmad ada cakap Yusof Azmi kutip derma tapi tak pernah audit hampir 5 tahun. Korang ingat lagi tak Aman Prestin? Masa mula-mula aku kritik diorang tak beraudit selama hampir 5 tahun juga. Lepas diaudit, apa kita semua jumpa, apa kita semua nampak, apa SPRM jumpa bila disiasat. Begitu juga Alif Tega dan Aisyah. Audit terbuka adalah kewajipan kepada mana-mana pihak yang mengutip dana awam. Ia adalah hisbah terhadap ketelusan dan integriti pihak yang mengutip dana awam. Tak kira kau pandai CV 13 ke, anak kau belajar kat Tarim ke, apa benda semua ke, kau wajib diaudit. Berapa banyak duit masuk, berapa banyak duit yang disalurkan, berapa banyak yang kau pakai. Yang kau pakai pula pakai untuk apa, ke mana dan berapa mesti dipersoalkan supaya tak ada korupsi dan salah guna dana awam dilakukan. Aku ada terjumpa sub-entity kepada Semboyan iaitu Semboyan Kasih yang juga aktif mengutip derma. Aku tak faham kenapa Yusof Azmi nak cipta macam-macam sub-entity Semboyan. Tak cukup ke satu Semboyan saja. So kita boleh tengoklah daripada isu kapal tiba-tiba membawa pula kepada isu adik Bella. Dari fokusnya pada niat nak bantu individu-individu yang terkesan sebabkan hal kapal, tiba-tiba masuk pula hal yang lagi personal. Aku nak advice untuk masing-masing jangan bercakap, susah juga. Tapi apa yang aku boleh cakap untuk kita semua, kita nak buat apa-apa pun, kita buatlah ikut undang-undang. Sebab bila tak ikut undang-undang, benda mungkin akan jadi complicated untuk kita. Kita boleh tengoklah, contoh macam kata isu kapal ni. Untuk mereka yang terkesan, aku faham. Apa yang Semboyan buat tu dah bantu diorang. Tapi tetap ada kesan dia. Contohnya macam sekarang ni, ada orang yang suarakan rasa tak senang bila kata undang-undang Malaysia dilanggar macam tu aja. So bila jadi macam ni, kenalah sedia, betul tak? Betul. By the way, ada lagi drama seterusnya, tapi aku rasa elok kalau kata aku kongsi dekat video yang lain sebab benda tu berkait dengan isu yang lain tapi masih lagi pasal Yusof Azmi dan juga Alif Ahmad. Apapun, aku yakin kedua-dua influencer ni ada penyokong masing-masing. Pada aku, elok kita belajar apa yang elok dari kedua-duanya dan biarlah diorang yang selesaikan masalah diorang. Betul tak? Dan akhir kata pepantun, letak harimau dengan singa memang bergegar satu dunia. Yang bercakar sama agama. Moga ukhuwah terjalin akhirnya. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.